Okay. Kau nak ikut kan? Okay, mantap. Yeah, say something. Say something. Okey Mat, jadi ini adalah tempat aku dah naik hiking selama setengah jam. Aku dah jumpa tempat ni. Tempat ni lagi padu Mat. Padu-padu baska. Jadi aku nak try mancing kat sini dulu. Kita tengok apa yang ada dekat dalam kolam ini. Tapi kolam ni aku tak sajakan berenang pasal yang pertama sekali air dia deras sangat, terlampau deras. Dan yang kedua adalah kerana dalam. Okey. Jadi kita lebih kepada memancing. Okay guys, kita tengok apa hasil yang ada hari ni. Kita jumpa lagi di destinasi yang seterusnya. Siap. Bekerja di bandar bertahun-tahun, berbulan-bulan, datanglah mencari ketenangan di tempat-tempat seperti ini kerana alam semesta. Okey, aku dapat simpang lalu masuk. Tengok daripada map ni, walaupun tempat ni agak macam pedalaman, tapi still ada gigi tu. Berapa ni? Pukul 1 dah kan? Orang asli, orang stop. Okay, dalam pengambilan ni. Oh, ada nampak tu. Dalam ada paling lah. Oh, inilah orang asli ni orang asli Arena Center ni. Macam-macam ada. Hotel ada ni lah. Bermulalah perjalanannya. Kawasan ni sejuk babe, sejuk. Walaupun gelap nampaknya ni sampai pada tengah malam kan. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat pos Kuala Lumpur. Lagi 24 km lagi. Dalam masa 44 minit lagi kita akan sampai. Jalan berkabus, gelap. Jalan dia macam nak pergi Cameron juga daripada jalan dia dengan tak dengan pokok kapit, dengan berlubang-lubang jalan dia, dengan tak tentu arah dah juga. Walaupun kepala dia dah mabuk ni kan, kita terpaksa juga layan je lah. Okay, kita melalui fasa jalan-jalan yang suspended ni. Kita perlukan irama yang epic, irama yang relax dengan suasana pada ketika ni kan. Bahawa kita rasa feel dia tu. Dalam masa yang sama, dia boleh mencetuskan idea untuk buat video-video yang seterusnya. Okay. Memang menarik kalau kita tengok dekat sini map ni, keliling ni memang betul-betul tebal belakang kau ni kita kan laju dia. Okay guys, selamat menonton. Jangan lupa subscribe, follow dan share. Kalau korang rasa video aku ni boleh pergi ataupun seronok ditonton, jangan lupa share dan recommend. Okay, terima kasih. Selamat menonton. Bye.
Okey guys, aku dah sampai. Oh. Ini ya. Cili dusun. Bang. Boleh masuk Oh, penuh Ini. Okay, akhirnya guys kita sampai juga. Walaupun orang tak bagi tahu yang jalan dia macam ni kan. Aduh. Ini tempat bukan calang-calang tau. Memang menarik lah. Baik. Jemput datang. Dia boleh tak bagi tahu. Aku dah bawa kereta CVT. Ini gearbox mana boleh naik bukit je ni. Mana aku tahu. Ini gearbox boleh naik tapi paksa lah. Kakak sampai pos Kolombo Okay guys, aku dah sampai pos Kuala Lumpur. Yang cadangkan tempat ni kan. Ya, aku ni sepupu. Kat mana dia dapat kan. Tiba-tiba dia ajak. Lepas tu dia invite pada semua orang kan. Aku pula pergi bawanya Serena kan. Dalam kereta gearbox CVT nak naik bukit macam ni macam nak. Aku tawakal dia dalam gelap-gelap kan. Dan aku naik tadi dah pukul 12.40 ada. Pasal aku balik polis Tampoi 12.15. Akhirnya kita dah sampai. Hidden gem yang banyak sangat liku-likunya untuk dapatkan suasana macam ni. Ya Allah. Okey. Akhir sampai. Kami yang juga. Satu keluarga yang terakhir kan. Dia dah sampai juga lah. Memang adventure jugalah kan. Weh, tidur dalam rumah buluh weh. Masuk tempat dia memang ekstrim lah. Morning ni tak ada apa Morning ni dah lah ke kita jasa kalau chill. Jadi lepas sarapan kemas balik. Ku
Orang kata pada hujung lah. Ada orang kata pada hujung. Tadi aku jumpa yang aku cerita tadi tu. Dia kata bapak mentua dia kat sini. Jadi dia kata bapak mentua dia kata dekat sini paling tinggi tu lah. Janganlah naik atas ni. Dia kata adalah sejarah-sejarah silam. Sana tu ha, kat sana tu ha, nampak tu. Ini hari hujan tu, sejuk tu. Okey, tengok dia orang camping Kuali dua lah. Ikan bukan kaling-kaling. Cik, naik kita masak gerang asam ikan parang. Kita bawa lah. Chef lah. Ya, yang chef. Petih. Piuk nasi sini ada satu. Piuk nasi sana ada satu. Ini camping ke? Kau apa ni? Baru boleh sambung balik. Petai hutan. Oh, tak sia-sia lah. Ikan apa ni? Bawal putih Oh lama bawal putih. Ada satu lagi bawal hitam. Bawal hitam. Ya, ni dia besar sikit. Ikan jaket ada. Ikan jaket garing berempah. Alamak. Lagi? Ikan parang kali, ikan parang. Gerang asam ikan parang Asam pedas ikan. Nah, ni sama ada ikan kuat ikan salmon. Di tempat dia. Zaris. Okey. Rasa okey rasa. Belum rasa. Rasa. Bilik lagi satu dah siap ni. Nanti kejap lagi Along pasang lagi satu bilik dekat sini. Noli ada noli. Tu dia. Kerabu Maggi. Hujan-hujan ni. One, two, three, four. Okey mat. Jadi sekarang ni aku berada di Kampung Gepeh Hulu ataupun Kuala Mu. Jadi mat, dekat sini pemandangannya pagi memang cantik Jadi pada pagi ni aku tak ada nak buat apa, aku nak berjalan. Aku berjalan sambil tengok pemandangan dan keindahan. Okey, macam yang korang boleh perhatikan sungai kat sini bukan main cantik, jeram sini bukan main cantik dengan pondok, dengan kehijauan dia. Boleh ada satu peti ais kat situ tersangkut. Okey. Jadi kat sini kalau kau nampak depan tu, tu tempat yang aku sewa, chalet-chalet tu apa benda semua kan. Kat sini mat, pagi mat, memang betul-betul tenang mat. Kau tak ada nampak apa kecuali keindahan alam mat. Okey, jadi aku sarankan kalau korang nak datang kat sini, korang kena perhatikan signboard Kampung Gepeh Hulu Siau. So,
Jadi untuk siapa yang nak datang ke sini, pastikan kenderaan anda cukup kuat untuk menaiki bukit yang tinggi dan curam yang mencuram. Siap.